Salam Rizal, salam semua. Letak skrin guys. Rizal. Salam Zura. Salam semua. Waalaikumsalam. Letak skrin guys. 100k. Salam. Salam Julia. Waalaikumsalam. Okay guys, ada apa nak tanya? Boleh. Hari ni kita masuk tajuk baru. Anyway, siapa yang nak sharing dengan challenge ni boleh share. Waalaikumsalam. Salam. Senja-senja mengantuk lah.
Dia. Ramai nama Riz sekarang. Bagus lah korang. Salam dok. Lepas follow dok. Buat challenge. Saya lebih tenang. Jadi bila you dah tenang kan, sistem badan you akan jadi aliran kepada sistem kegelimpahan Allah. Buat kat 5D je kan, bukan susah sangat pun. Kan, bukan nak keluar duit pun kan. Dia nampak aliran tak? Apa? Siapa tadi? Cik Sakura. Ada nampak aliran dekat 3D tak? Nanti you nampak je mudah je rezeki. Alhamdulillah setakat ni dah nampak sikit-sikit. Belanja kat 5D tu belanjalah banyak-banyak sikit, tak apa. Hari ni kita buat tajuk apa guys? Tadi ada orang tanya kan, kenapa orang baik tak kaya? Kita nak bincang tak tajuk tu? Kenapa orang baik tak kaya? Salam X5. Nak bincang tak? Nak Kalau formula nak kaya ni kan, korang jadi orang baik kan. Dah ramai orang baik kaya guys. Betul tak? Nanti kita kupas kejap lagi. Tapi tak screen dulu. Senang formula. Kau nak kaya tak? Kau baik lah. Betul tak? Nanti kita bincang lah. Bukan maksud korang nak kaya kau kena jadi orang jahat. Tak. Salam. Tak 50 tak main lah. Zila 50. 100 lah. Kenapa yang jahat? Rezeki dia tak putus-putus. Bukanlah jahat sangat. Din kan. Jawapan dia aku pun korang tahu kan. Dah tak screen lah. Korang bila tak screen tu, korang buat exercise. Nekan-nekan. Sebab dia orang lagi tenang ke dok? Dia balik pada pancaran dalaman lah. Tapi tak apa, nanti kita bincang kan. Kurus lah Ana. Lampau lah. Tapi okey lah kurus. Orang ni tak support lah. Dia tak ada rasa bersalah. Betul Syairah. So kalau orang baik kan, dan tahu taktik dia, mekanik dia kan, dia pun boleh kaya. Maksudnya dia dah baik, and then dia kaya lagi kan.
Itu yang kita nak bincang kejap lagi. Bukan macam saya cakap lah, bukan korang nak kaya, korang nak jahat, tak. Betul Fiza. So, korang dah nampak aliran di 3D sekarang? Dah nampak aliran? Korang jangan tinggal tau. Challenge 1 tu. Ija sharing Ija ni nak kena naik naik tingkap ni. Apasal tak ada button naik tingkap sama macam Julia. Pandai korang MK apa masalah? You buat tak yang visualize kat 5D? Come on lah, benda free guys, 1 minute saja. Takkan tu tak boleh buat? Dah buat dah everyday. Berapa pagi dah buat? Ana Wajana. Tahniah. Tak nampak level. Medan kena kacau. 6 hari. Apa yang kau visualize MK? Wan Khadijah. Salman Segar. Alhamdulillah. Fiza flow cantik Alhamdulillah. Dila nanti boleh DM saya Delia Z. Bagus Sweetie mentality ni bagus, kekalkan sebab apa, default sistem kita adalah free kan. MK masa belanja tu state macam mana kat 5D, tenang tak? Kalau macam walaupun you kat 5D kan, kalau amount besar tu masih lagi ada berat kan, cuba kurangkan sikit amount tu. Start dengan belanja kat kedai mamak dulu ke kan, lepas tu naik sikit-sikit. Sebab ada yang dia tak boleh go through dengan amount yang besar-besar. Tenang Happy, tak apa, continue je. Salam Miss A. Salam Ku Hadik. Affiliate naik Alhamdulillah. Kisha. Salam.
Salam umur. Atau bayarkan random barang orang kat kaunter. Tak ada screen guys. So siapa lagi nak share? So yang kita challenge 2 ataupun challenge 3. Challenge 3 ingat lagi apa? Challenge 3 ingat lagi apa? Betul, Oja Mirza. Salam Kak Pah. Yang apa, challenge 3 ni kan, bila korang cakap kasih Allah kena menyelesaikan masalah tu, dah nampak dah cara bagaimana Allah settlekan masalah tu. Nampak tak? Tak dapat notification live saya. Korang boleh set kan sebenarnya kan? Cuba tengok, tanya ChatGPT macam mana nak set. Salam Siti Murni. Walaupun dah set, dia tak naik notification tak apa, yang penting yakin saya biasa belanja stuff kat Shangri-La. Okay, good. Titi tak nak melekat. Ya. Bagus MK 3D. Nampak dok bila noise datang, saya dok ulang banyak kali dalam fikiran ni nak elak noise masuk. Pelik lah TikTok ni. Kadang ada notification kan, kadang tak. Kalau kita ibu bagi anak belanja asrama setiap minggu, kira belanja. Belanja, ya. Kenapa? Salam Adam. Mak Farouk kalau nak buat liver flush, pastikan hari ke-6 petang ada kat rumah. Dengan hari 7 pagi. Kalau belanja makan setiap hari tu pun Miss A. Salam Lia.
Malam ni tajuk apa? Tajuk kenapa orang baik tak kaya? Kenapa orang baik tak kaya? Kalau orang baik, kalau apa syarat nak kaya jadi orang baik, ramai je jadi orang baik dah. Salam hydrogen kit. Wah, lama tak tu hydrogen? Oh, ada lag ah. Korang dalam ni dah lama kawan ke? Bukan main meriah lagi. Tak screen guys. 50k. 100k. Oh, sebab ZP kan. Kak sekarang live. Oh, korang baru kenal nanti boleh lah buat reunion kan. Boleh lah panggil saya. Kat KL boleh lah, kat KL. Ketua. Apa korang punya frekuensi ni dah hebat dah. Korang punya frekuensi ni dah tinggi. Salam Sapawi. Salam Nat. Semalam pun ada live
Sama frekuensi. Sebab circle korang sekarang ni of course dah kecil kan. Dia sebaiknya sama ada korang seorang kan. Kadang banyak masa seorang sebenarnya. Kan? Daripada korang bercampur dengan yang frekuensi yang tak apa-apa kan. Yang sistem badan korang ni pening faham tak? Signal bercampur. Kan? Sebab banyak kat 3D, bila kat dalam 3D cerita biasa lah kan. Mengatur orang kan. Sekerasia. Sistem dah automatic dia isolated korang kan. Bukan korang sombong tak, tapi dia memang macam tu sebab kita ni beroperasi atas frekuensi. Default system dah terapis. So tak payahlah nak merungut. Aku suka dia kecil lah. Patutnya korang lagi bersyukur. Saya pun banyak masa sendirian. Kadang jumpa sahabat-sahabat yang sama kan. Kadang sampai 4 jam tau. Borak-borak yang sefrekuensi lah. 4 jam. Tersedar dah 4 jam. Lama ni. Macam-macam lah kita bincang kan. Macam mana nak handle noise kan. Kadang diorang sharing kan apa yang miracle kat diorang kan. Kita pun happy lah dengar kan. Betul, Siti Murni kejap ke live saya? 1.5 jam lah. Julia, saya makan kat kedai seorang je. Dan seorang jawab mesej semua. Lagi damai. Murabi saya sebut pasal 0 point. Siapa tu? Tak, kalau time visualize, tiba-tiba data datang yang bukan macam mana nak hilangkan atau neutral kan. Buat STL lah. Biasanya bila kita visualize ni mesti kita in the now maksudnya kita concentrate betul-betul lah. Aisyah, jarang sangat akan datang data bukan kecuali kalau you tak betul-betul fokus Tapawi 20k lah sikit kan. Salam Ajil MK. Saya sebenarnya banyak sendirian kan. Tapi orang nampak saya sibuk sangat. Dan saya tengok wayang seseorang pun dah best kan dok. Memang sebab apa? Korang dah tenang, faham tak? Ketenangan tu yang kau cari. Bukan maksud bila kita kita circle kita kecil ni kita makin tak ada orang nak kawan, tak. Kita lagi selesa sebenarnya. Sebab kita jaga medan
Oh, 3 kali ganda kat PAH. Oh, okey. Sendirian tu skill. Saya suka ayat ni. Bagus ayat ni, nak pin jap. Saya bina masjid bernilai 2.5 juta untuk orang kat Kampung Pandan. Bagus Artisa dapat rasa tu. Salam long. Sebab korang dah tahu semua bagaimana nak handle data kan. Benda ni memang priceless skill tau. Kenapa? Kalau tak tahu sebelum ni, buka mata je, dah nak kena handle noise kan. Tapi sekarang ni memang expert maneuver kan. So apa yang korang buat semua korang dah tahu kan. Barulah korang nampak macam mana reality tu cantik Hanya dengan korang tenang je. Sistem berjalan auto. Ajile, tahniah. Malam ni bola final. Kenapa saya semakin JIP semakin kosong, rasa kenapa Dia bukan kosong. Korang ni sebenarnya semakin tenang. Sebab sistem dia tengah calibrate, dia tengah susun balik kan. Beza besar tu. Sebab sebelum ni siasat havoc kan Lan. Ui, 650k. Bagus lah collection dia. Betul Lan. Sebelum ni hari-hari rasa serabut. Abang dah bagi tenang pun kita pula rasa huara. Tenang je. Dia buat 0 point kat PAH. Saya darah apa? A kot. A plus rasanya. Rezeki paling besar adalah tenang. Ni betul. Tenang ni priceless. Saya nak beli kereta tapi banyak biji yang berkenan, so macam nak pilih. Nat. Ini pilih sendiri lah. Siapa boleh ajar Nat ni? Kereta dia pun dia nak tu. Buat kat Faidi minta sekali 10 biji. Nice datang masa tengah mandi je. Nak sikit mandi pula.
Saya ada kaedah tau, macam mana korang nak potong noise ni. Kaedah yang potong noise memang sus. Siapa nak? Nak komen nak? Betul Safawi. Nak ke? Ui, nak je. Nantilah dia jadi auto dalam sistem kita. Dia jadi default system. Noise dalam circle terdekat. Macam mana nak buat STL? Okey Ji. Noise sekarang sekarang punya noise kan, berapa lama korang pegang? Cuba komen, berapa lama noise korang? Syairah kejap tu berapa lama? Seminit? 1 jam? Wih, berhari berbulan. Kak Pal dia tanya kat saya hari tu pasal STL ni, every time noise kan. Saya cakap, kalau datang noise kan, so bila korang dah selalu STL tu, maksudnya bila tanpa korang sebut pun benda tu dia dah slow ataupun dia dah override kan. Itu maksudnya dah auto lah, faham tak? Dah jadi default korang, tak payah lagi nak sebut. Paling kejap 5 minit, wah power ni. Bos babe, 1 hari juga. Lama ni 1 hari ni pegang. Salam Fah. MK 1 minit je Okay. Ni MK 1 minit ni data mana? Data anak ke, data orang rumah ke? 5 minit. Padu. Lan tak ada noise, power. So korang ni sekarang ni dah power lah, dah master lah. 5 minit okey ya kan. So korang dengan kata lain living in the now lah. So korang punya apa, collab reality pun auto cantik kan. Betul, level master lah. Bagus semua ni. Hai. Semua dah master. So kalau korang, ini ultimate sebenarnya kalau katakan korang dah boleh handle noise kan. So reality korang memang cantik lah.
Tak dapat buat keputusan dengan cepat tu punca noise ke tak? Average 5 minit baguslah korang. Kan? So bila noise dah cantik ni, korang boleh handle ni. So korang hanya melihatlah macam mana sistem Allah tu bekerja dan menyelesaikan masalah korang. Bukan maksudnya kita duduk diam pasif, tak. Yang kita buat apa yang sepatutnya kita buat, tapi dengan state yang tenang. Tak ada apa lagi pun sebenarnya dalam dunia ni selain daripada korang berjaya handle noise, kan. Alisha. Baguslah X5. Lan, macam tu yang kita nak. Alhamdulillah selesai dengan sendiri. Nampak? Kita ni kadang acah-acah apa acah-acah kalut kan, dia lah yang terpaling hebat kan, tak settle juga. Alhamdulillah. Terpaling susun strategi. Maksudnya yang MK ni settlekan kat Faidi. Bagus, maksudnya bila ada data kan yang masalah kan, dia terus yakin dah settle dah kan. Macam yang challenge 3 ni lah, betul tak? So dia tenang-tenang, lepas tu auto settle masalah. Bagus X5 ya. Dah jadi auto, dia jadi default system. Korang punya STL pun sebenarnya kalau dah selalu kan, dia dah jadi default. Tak payahlah nak sebut, faham tak? Bila korang datang data tu, and then korang terus tenang kan, itu dah default dah tu. Tak payahlah sebut. Sebelum ni saya sedih tak mampu jaga mak di kampung. Sekarang saya reda. Tak lawan takdir. Neutral Nat Ali. Lepas tu just anggap dah settle lah. Dalam Faidi masalah ibu dah settle. Sam, challenge 3 tu buat cepat buang.
Terima kasih Allah dah settlekan masalah. Okey, boleh guna macam-macam. Kita Sikandar pula dalam ni. Benny masuk memang huru-hara lah. Lately orang kata aura diri kita kuat. Sebab sebelum ni saya rasa loser sebab tak mampu jaga. Sebab kahwin awal dok rasa menyesal. Janganlah macam ni. Bila you rasa loser, you self-sabotage tau. Kan? So pancaran you memang frekuensi yang sangat rendah. Faham tak? So benda yang datang lepas tu janganlah ingat lagi. Stress tak dapat jaga orang tu, semua kita nak kontrol. Tolonglah benda-benda macam ni tak sepatutnya ada pada orang 0 point. Apa menyalahkan diri kan semua. Kan? Rasa apa bersalah. Ni identiti kan ni. So kalau tak lepaskan lagi, masalah. Tak habis lagi Cik Kandar. Sembanglah Cik Kandar dulu. Okey Nat. Asal ada lag Salam Nuha. Adilah dah masuk lah. Asal line teruk sekarang. Adilah dah masuk lah. Lag Okay dah Kita start kelas. Nak start kelas ke? Macam mana nak hilangkan rasa bersalah? Kena train lah maksudnya. Rasa bersalah ni pun data So bila datang perasaan tu, kita kata aku sedar ada data rasa bersalah ni, aku terima dan aku lepaskan kepada kau Allah. Aku sendiri, diri aku yang sebenarnya tak ada rasa bersalah ni, so aku serah kepada kau balik ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Okey dah start kelas dah. Aiza. Tak habis lagi cerita kat Pasembor pula dah. Tak nak kelas lah. Tak nak start lah. Cendol semua keluar. Cuak. Okay, live hari ni kita start
kenapa orang baik tak kaya kenapa orang baik tak kaya kan? So kalau formula, kalau katakan kalau nak kaya senang je korang baik kan. Ramai dah kaya dah guys kan. Oh jadi baik automatik kaya kan. Tapi sistem bawah dia tak macam tu guys. Okey, poin pertama kau tulis Poin pertama tajuk dia kenapa orang baik tak kaya. Sebab tadi ada orang tanya saya, cakap bagus juga kalau bincang kat dalam live ni, sebab sistem abah ni dia tak ikut moral. Bukan maksudnya kalau korang nak kaya korang kena jadi jahat, tak. Faham tak? Jangan fikir macam tu pula. Orang baik tu disimpan kaya di akhirat. Tak juga. Salah pemahaman tu. Okey, poin pertama orang baik. Please. Orang baik tapi identiti masih orang susah. Cuba tulis poin 1. Poin 1, orang baik tapi identiti masih orang susah. Orang baik tapi identiti masih orang susah. Orang baik tapi identiti masih rasa susah. Korang tahu kan apa ayat seterusnya kan? Kalau korang tengok sekarang ni memang ramai lah orang baik, betul tak? Suka sedekah, suka tolong orang, tak suka ambil orang kan. Solat tak tinggal kan. Tapi bila masuk bab duit guys, terus keluar ayat aku ni orang biasa je lah. Nampak dia punya baseline tu kan. Takkan aku boleh kaya. Nampak? Asal cukup makan dah lah. Nampak? Tapi itulah, nampak? Kau nampak tak sini tak? Mulut cakap nak hidup senang, tapi identiti masih lagi pegang cerita lama. Faham tak? Kan? Sekarang ni kita nak tukar lah orang baik dan kaya. Faham tak? Sebab ini kau kena faham, kita nak mempelajari sistem arwah ni kan. So janganlah buat andaian yang macam-macam, faham tak? Kan? Supaya korang boleh melayari hidup ni kan. Saya orang baik dan kaya. Nampak? Bila kaya kita boleh tolong orang kan. So apa yang korang percaya tentang diri itulah yang akan menentukan tindakan kita setiap hari. Kalau identiti masih rasa susah, so bila Allah bagi peluang besar kan, kita pula takut. Bila datang pelanggan yang besar kan, Allah hantar kan, kita pula rasa tak layak. Faham tak? Aku nak kaya tapi takut lupa diri. Betul. Bila kalau katakan memang sebab kos meningkat, dia terpaksa nak naik harga kan, kita pula rasa bersalah kan. So sebenarnya kita yang mengecilkan rezeki tau kan. Contoh macam ni guys, saya bagi contoh lah kan. Kalau katakan ada seorang consultant lah, trainer kan, walaupun dia boleh bantu syarikat jimat ratusan ribu ringgit. Faham tak? Tapi dia hanya cas
100 je guys. Kenapa? Kenapa apa? Sebab dalam kepala dia masih ada ayat apa guys? Siapa nak bayar mahal kat aku? Nampak? Pak, dia sendiri dah mengecilkan. Faham tak? Cerita durian pula. No, Benny masuk ni memang huru-hara. Dia cakap lah, tadi nasi kandar, tapi masuk durian. Faham tak tadi poin satu? Orang baik tapi identiti masih orang susah, kan? Ataupun contoh lain lah, saya bagi contoh lain kan. Bos dah nampak prestasi kerja dia bagus tau. Nak naikkan dia pangkat kan. Daripada supervisor kepada manager. Tapi dia tu cakap apa guys? Aku rasa aku ni belum layak lagi lah. Pak. Sedangkan bos dah nampak dia punya nilai tu. Nampak? Dia sendiri yang merendahkan. Tak, sebab abah ni memang sistem dia memang kegelimpahan. Tapi kalau identiti kita ni yang asyik nak tutup pintu kan, tu siapa rugi sebenarnya guys? Kita lah rugi kan, kita sendiri yang rugi. Faham tak? Ini Kisha ni kena buang benda-benda sini. Kan? Takut nak letak harga mahal kan, takut orang nak tak beli kan. Korang, that's why pentingnya korang bagi nilai, faham tak? Sabotaj diri sendiri. Okay, poin kedua yang kita sambung. Poin yang tadi kita bincang tadi. Okay, tulis jangan sibuk berkorban. Sibuklah bagi nilai. Korang pula tentukan apa? Orang tak mampu ni kan, tak apalah, aku tak nak berani letak harga tinggi-tinggi kan. Jangan sibuk berkorban, sibuklah bagi nilai. Jangan sibuk berkorban, sibuklah bagi nilai. Jangan sibuk berkorban, sibuklah bagi nilai. So lah, ni saya nak betulkan sikit lah kan. Ramai orang ingat macam lagi susah hidup, lagi Allah sayang. Mana punya pemikiran korang dapat ni kan? Lagi susah hidup, lagi Allah sayang. Lagi banyak berkorban, lagi cepat kaya guys. Mbak apa ni?
kita kena faham hakikatnya guys, Allah jadikan rezeki tu bergerak melalui manfaat. Faham tak? So kalau kita selesaikan masalah orang, kita mudahkan urusan orang, kita bagi nilai kepada orang, masa itulah rezeki mula mengalir guys. So duit tu hanyalah kesan, nilai ialah puncanya. Faham tak? So apa yang penting kat sini sebab itu kita jangan fokus aku nak duit. Faham tak? So kita fokus aku boleh selesaikan masalah siapa hari ni. Nampak? Duit adalah kesan. Contohnya macam korang biasa kan, kereta rosak kan, mesti ada yang apa, special mechanic kan. Faham tak? And then korang pun tak adalah cari mekanik yang murah tapi kerja pun kita tak tahu kan. Korang ada, walaupun mekanik tu charge harga mahal kan, tapi still korang pergi kan. Sebab apa? Sebab dia buat kerja betul-betul. Dia buat kerja kemas, bersih, jujur. And then disebabkan perkara tu, so pelanggan penuh Nampak? Orang sanggup queue nak dapatkan servis dia. Faham Ataupun seorang usahawan dia sentiasa fikir macam mana nak bagi servis lagi baik. So dia punya klien semua puas hati lah. So pelanggan tu pun bawa lagi pelanggan baru. Dia tak kejar pelanggan guys, 0 point dia pelanggan datang sendiri. So apa yang kita belajar sini semakin besar nilai yang kita bawa kepada manusia, so semakin luaslah ruang Allah buka rezeki untuk mengalir. Kesalam Jas Arya. Faham Yang apa, point nombor 2. Okey, point nombor 3. Ini pun benda yang korang kena suluh juga. Tulis point 3. Ramai pandai memberi tapi tak pandai menerima. Tulis. Ramai pandai memberi tapi tak pandai menerima. Ini sebenarnya blueprint yang paling ramai orang ada dia macam ni guys, bila orang susah kan, dia lah orang pertama yang hulur bantuan Bila orang perlukan dia terus datang guys. Tapi bila abah nak bagi rezeki kan, dia pula rasa bersalah, rasa malu rasa tak layak. Nampak? Ada je ramai orang macam ni. Tapi hakikatnya guys, korang kena faham memberi dan menerima adalah dua aliran sistem yang sama. Faham tak? So kalau kita hanya memberi tetapi menolak untuk nak menerima, so kitaran tu tak lengkap guys. Faham tak?
Contoh macam ni lah, pelanggan, contohnya pelanggan dah cakap, oh saya puas hati lah awak punya kerja kan, so saya nak bayar lebih lah. Dia terus jawab, guys, tak payah, saya sebenarnya malu lah. Dia terus potong lah. Apa nak bagi rezeki, nampak? Ambil je, apa masalah, barulah cukup kitaran tu. Cuba korang komen, kalau kita hanya nak memberi tetapi menolak untuk menerima, kitaran itu jadi tak lengkap. Blok sendiri lepas tu meroyan. Betul. Dia memang kacau flow. Kitaran jadi tak lengkap lah. Kalau rasa kesian kat orang, macam mana nak buang? Kesian ni pun data kita buat STL. Training selalu. Good student Benny Afzal dah belah. Merajuk lah. Alah, korang ni tak 0 point lah. Nak beli dapur. So, barulah betul kitaran tu. Kan? Orang nak bagi, korang malu-malu kucing pula. Bahkan korang tahu orang kaya. Bahkan korang tahu orang kaya. Akan kan 0 point Tahu tak? Lag lagi Tu pasal line tak clear sini. Ahmad K masih ada sifat geram dan tak puas hati. Ini semua data Ahmad K. Nanti boleh tengok dalam video saya jangan ada kesian Kisha. Jangan nampak yang bagi rezeki tu husband anggap pemberian Allah. So korang sendiri kalau nak bagi kat anak kan, tapi anak tak terima, korang rasa apa? Cuba jawab, korang rasa apa? Budak ni aku dah bagi kan, tak nak pula, nampak? Tak bayar bil. Weather tadi petang hujan lah. Izzah 23 jam kat Faidi. Tukar handphone nak? Belikan kat Faidi. Beli kat 3D lah.
Salam Nura. So kalau korang faham baik dengan abundant ni dia adalah dua perkara yang berbeza. So orang baik ni dia mungkin suka memberi tapi dia suka menerima. Dia rajin membantu tetapi rasa bersalah untuk meletakkan harga. Betul tak? Tak sanggup meminta bayaran yang setimpal. Kemudian apa lagi? Dia takut orang panggil dia tamak kan bila berjaya kan. So masalahnya apa guys? Dia punya identiti tu. Faham tak? Dah melekat tu. Dan dia punya blueprint lah tentang rezeki tu Saya tak dengar doktor bagi tahu tentang kita tak boleh kesian kat orang. Dia macam ni loga. Dia bukan kita tak boleh kesian kat orang. Kita kesian tapi kita kesian tu tak melekat tau. Kan? Maksudnya kesian tu kita bawa hari-hari kan. Kesian dah tak habis. Tiba-tiba teringat pula. Nampak? Sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun. So frekuensi korang kesian tu dah dominan tau. So pengalaman kat luar ni akan datang lagi. Okay. Sebagai cermin untuk korang belajar sebenarnya apa. Sebab tu yang korang dalam loop yang sama. Faham lah loga Azlin. Pak. Sebab tu orang yang kesian ni kan. Ramai je orang nak minta tolong dia kan. Pinjam duit sana, pinjam duit sini kan. Sebab dia tak firm. Asyik kena tipu je. Kalau memberi ilmu tapi tanpa meminta sebab orang tu memang susah, tak apa kan dok. Okey je, tak ada masalah. Tapi yang tak boleh ni nanti dalaman ni kan berkata-kata. Dia kata okey tak apa, ambil lah. Tapi dalaman ni kita ngomel, faham tak? Ini ibarat lilin membakar diri ni tolonglah tak betul ni. Sebab back pada pancaran dalaman ni nak kan. Bukan dia tak ada isu tu kan. Tapi korang kena halusi lagi. Sistem awal dia tak bekerja ikut tu kan. Dia ikut dalaman ni. Bukan masuk korang kena jahat. Betul. Baik berpada ke bagaimana nak putuskan identiti suka menangguh kejayaan. Itu semua data Kesian dekat orang dengan membantu orang. Kita nak bantu orang tak ada masalah tapi dia yang masalahnya bila kita membantu tu kita duk bawa rasa kesian tu kan berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan kan. Itu yang kita duk project kan benda-benda tu. So, jangan melekat.
Salam tim. Sakura Pink. Tadi ada kawan nak pinjam duit tapi tadi saya berjaya tak bagi sebab ini betul. Sakura Pink ni. Pak. So dia tak masuk dalam loop yang sama. Pak, dia memang dia tak bayar, buat apa aku bagi lagi? Oh, sebab kesian lah aku tengok dia. Itu memang korang tak belajar lah, kan? Orang yang 0 point dia sangat firm There's nothing outside you lah, semua projection. Sekarang baru rasa bahagia. Kita jangan buang, Aisyah. Benda tu datang, kita terima dan kita lepaskan. Neutral tu, ya. Anwardi nanti boleh PM saya. Dalam badan kita ada cakra ke? Ya. Betul, one of my dream come true. Dah ada dalam 5D. Tisa. Siapa? Kak Apah. Yakin je. Dan make sure minta free Kak Apah. Jangan bayar. Ni dah ada beli ni Kak Apah. Beli tanah 50 ekar. Minta free lah. Sistem apa? Tak ada yang mustahil. Default season kita free. Julia tak naik. Tak naik lagi. Julia Rich ni dia memang tak nak naik kotak. Kan? Dia dah buat setting kat tu. Default memang free, default sistem manusia memang free loga. So korang kena jadikan blueprint lah. Override yang lama tu. Contohnya kalau katakan bila cerita pasal rumah kan, automatik korang dalam mind korang kata mana nak cari duit kan. Jadi kena override sistem tu dengan default sistem aku free. Free ni macam-macam cara, sama ada orang bagi ke kan, ataupun orang kita gunakan duit yang bukan duit kita kan. Macam-macam sebenarnya. Sebab sistem awal ni dia solution dia infinity.
Kita bayar sendiri pun sebenarnya pun free, betul macam artis saya cakap. Mana nak cek duit tukar kepada default system aku free. Logat kita tanamkan dalam diri kita. FID pun boleh lah. Siapa yang tak faham berkenaan dengan 3D dengan 5D kan? Ataupun yang semalam kita cerita berkenaan dengan default system kita free kan? Korang boleh tengok kat dalam video saya sebelum ni. So okay, faham kan? Tajuk hari ni pun penting juga sebenarnya. Nak menghalusi lagi kita punya kata blueprint lama yang kita bayar ni pun free sebenarnya, betul. Jadi bila korang dah faham sampai tahap macam ni, jadi korang tak adalah melekat dengan duit, faham tak? Oh, ini duit aku. Jadi korang rasa kemelekatan tu sangat tinggi kan? Pukul 10. Dia pun masuk lambat Eza. Semua benda free sebenarnya. Tiba-tiba duit macam betul-betul. So okay guys, dah pukul 10. Alhamdulillah dah habis. Nak habis So harap hari ni, tajuk hari ni membantu kefahaman korang So jangan lupa guys, saya punya video tu korang komen, like lah, komen lah. Ini bukan apa, bukan ni untuk korang mengalir juga. Korang faham tak? Bila korang repost tu korang mengalir sebenarnya. Faham tak? Buat apa yang mampu lah. So okay guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.